Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jumpa lagi dalam channel aku, Teacher Sensei. Hari ni aku nak bawa korang tengok pokok dabai. Pokok dabai yang ayah aku tanam dekat rumah kita orang ni, dekat Bahau ni. Dah 5 tahun lah pokok tu ayah aku tanam dekat belakang rumah. Ada sebatang je pokok tu. Jom kita pergi tengok. Ni aku dah bawa apa? Biji buah dabai. Biji buah dabai daripada Sarawak. Nanti aku nak suruh ayah aku semai lagi. Ada dah yang bawa sebelum ni, tapi ni aku bawa lagi. Bawah dia ada juga apa? Benih buah kasai. Buah kasai. Tanya pokok dabai tu berapa tahun dah ya tanam? Tahun bila? Berapa tahun dah? Lebih 5 tahun tu. Lebih 5 tahun. Berapa kali dah berbuah pokok dabai tu? Buah tak jadi. Banyak kali berbuah tapi buah tak jadi. Ya, 2 kali bunga dah. 2 kali bunga dah. Tapi tak lokek. Tak lokek. Oh, 5 tahun lah. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Okey. Ini benih buah kasai aku bawa daripada Sarawak. Nak suruh ayah aku semai dekat sini, dekat Bahau ni. Mana tahu berbuah nanti kan? Mana buah kasai? Nah, tu buah dabai. Ini pun biji buah dabai ataupun lekar buah dabai. Tu dia. Buah nama? Kakak makan buah dabai? Ngai, nama ngai dah. Nak yang mai? Nak. Ini ada. Nanti aku suruh ayah aku semai dekat sini lah. Mana tahu hidup kan? Buah kristal ataupun buah kasai. Buah longan Brazil. Kita semai lah, suruh ayah aku semai. Harap-harap hidup lah. Mana? Buah kasai. Buah kasai. Yang mai kan tak? Ha? Kakak suka makan buah dabai tak? Tak suka. Nama ngai dah. Nak yang mai? Ha? Nak yang mai ke buah dabai? Ha? Pecah. Okey, nak yang mai ke buah dabai? Nak yang mai. Kakak suka makan apa lah? Jangan buang. Jadi nak suruh aku tanam. Iban masukkan semua. Masukkan. Okey, pandai kakak, pandai. Tutup dulu. Okey. Dah. Kita tengok pokok dabai yang ayah aku tanam ni dah 5 tahun dekat belakang rumah aku. Sekarang kita pergi belakang tengok pokok dabai. Pokok dabai ni dah 5 tahun dah. Dah 5 tahun ayah aku tanam. Dia ada berbuah 2 kali. 2 kali lah berbuah aku ya. Tapi masalah ya, buah yang nak lekat. Nama bisik orang ada. Ya rumbau tu bakal nak jadi lah, nak berbuah. Okey, jom tengok. Kawat besi tu, duri tu. Okey. Sekarang kita dah sampai dekat belakang rumah tu. Betul-lah pokok dabai ya. Ngerimbai pun pisang tu. Nyak ya. Nyak ya. Inilah dia pokok dabai yang ayah aku tanam. Dah 5 tahun. Tu pokok dia. Itulah dia dah berbuah tapi buah dia tak lekat. Nyak ya. Inilah pokok dabai tinggi, memang tinggi dah. Tapi masalahnya buah dia tak lekat. Pokok dabai dekat Bahau Negeri Sembilan. Jom kita tengok dia punya apa? Besar dia punya pokok dia. Ni lah batang dia. Besar kan? Batang dia. Batang pokok dabai ni besar. Tengok dia punya. Tu. Besar dah batang dia. Maksudnya pokok ni dah besar, dah 5 tahun. Cuma masalah dia ialah dah 5 tahun. Masalahnya ialah dia buah dia tak lekat. Betul ya. Ngarimbai pun pisang tu. Oi. Ha? Agaknya atuk dah lama ke tanam pokok. Dah 5 tahun dah pokok dabai tu atuk tanam. Apa? Bang ah. Dek, kak makan dabai kah? Nama dengar dah. Ha? Tak. Bang tak suka makan dabai. Nama ada nak nyamai. Ha? Bang ada pernah cuba kat rumah panjang dulu tak sedap. Nama ada nak jaga Iban kau habis dah. Nama deh, kenapa? Bang, main rumah panjang. Oh, rumah panjang je jaga Iban. Batuk dia tu nama nak jaga Iban dah. Sikit lah, tak kurang.
Cakap Melayu. Bukan baru kan? Oh, pihak Atuk Melayu. Tahu. Abi lah. Abi Melayu ke Iban? Sama. Awak nanti pulang ke rumah Panjai baru jumpa Iban. Pihak ya? Oh. Sebab tu Bang cakap Melayu. Betul. Patut dia ngai cakap Melayu dengan aku. Yang mana baru rumah Panjai baru cukup Iban ku ya ditok cakap Melayu lah orang bukan cakap Melayu. Oh, nemu mata nak aku. Ya ni. Tok lah ya pokok damai. Besar lah tinggi lah. Asal aku tinggi diri pun damai tu. Bajau dah tapi dia bisa buah tang buah nak lekat. Nama ke buah ya. Nama bisik ke cara uji siapa ke nemu cara kak ngasuh yang berbuah. Bolehlah komen bah video aku tahu. Nama ke buah yang lekat. Pada bayi ni ayahku dah tanam 5 tahun dah. Dulu masa dia tanam dulu masa pokok dia dah tinggi macam 6 kaki 7 kaki tu kena kacau dengan monyet. Monyet patahkan dia punya pucuk tu. Macam dia terbantut sikit lah lepas tu. Tapi lepas tu dah okey. Ayah aku cakap dah 2 kali berbuah. Tapi dia berbuah 2 kali tu lebat. Berbungai lebat. Tapi masalahnya bungai nak lekat. Naknya dia buah lah maksud dia tadi. Jadi nama hal. Biasanya orang komen titok lah orang komen. Ayah mandah rumbau. Rumbau tu maksud dia nak berbuah lah. Ataupun biasanya orang komen engkau pun dapat tu pun laki dia kan orang pada sidak tu bisik induk bisik laki jadi mesti dua-dua. Nanti ada induk ada laki ya nak akan jadi ya, kenyak lah orang madah kaku. Tapi agi ngantik lah kami tu ni nemu ke tahun depan ke berbuah nyak aku ngasuh sidak apa aku nenek ternak leka ya, ternak baru ngambil tanam baru deh ngambil berbuah lagi lah engkau bisik pun ke induk kini ataupun pun laki ya kini uji tak lah. Rumah kita orang ni adalah juga tanam pokok-pokok buah. Kalau macam dekat kampung ni, kat kampung style kampung ni memang setiap rumah memang ada banyak tanam pokok buah lah. Pokok rambutan, pokok manggis, pokok mangga, pokok kuini, banyak kat sini. Ni kebun mak aku. Jom kita tengok satu pokok ni. Satu pokok yang banyak buah ni. Ni kat sini ada pokok manggis. Ni pokok mangga, pokok manggis. Banyaklah. Kalau kita orang dekat kampung ni banyak tanam pokok kelapa orang Sembilan ni sebab orang Sembilan ni kuat makan santan, suka makan santan. Jadi memang banyak pokok kelapa. Setiap rumah tu memang ada pokok kelapa. Tengok tinggi lah pokok kelapa. Memang banyak. Ni jalan dekat depan rumah. Dia suasana kampung ni best lah. Dia punya suasana dia lain sikit tak sama. Tengok setiap rumah memang akan ada pokok kelapa. Ni pokok kelapa. Sana tu pun ada pokok kelapa. Rumah kita orang ni pun ada pokok kelapa. Inilah dia pokok yang aku nak tunjuk dekat korang ni. Pokok asam gelugu. Pokok asam keping yang kita guna untuk masak. Banyak buah dia. Tengok buah dia kat atas tu. Nampak tak buah dia? Banyak buah dia tu. Tu buah dia. Buah asam gelugu. Banyak lagi buah dia kat atas tu. Nampak tu buah dia? Itulah buah asam gelugu. Bila dah masak nanti dia akan jadi warna kuning. Woi. Tadi video ataupun video pokok dabai yang ayah aku ada tanam di sini. Jadi sekarang ni aku cubalah nak suruh ayah aku semai lebih banyak pokok dabai. Kita cuba dulu hidup tak hidup tu akan kira lah. Cuba dulu mana tahu hidup kan. Jadi bolehlah aku perkenalkan buah dabai ni dekat orang-orang sini lah. Orang Semenanjung sini. Jadi orang Semenanjung pun boleh rasa macam mana keunikan rasa buah dabai tu. Itulah niat aku sebenarnya. Sebab itulah aku bawa lekar dabai tadi. Bawa balik sini untuk tanam dekat sini. Kita cubalah semua harap-harap hidup lah. Okay, jadi untuk semua yang dah tengok video aku tadi, terima kasih. Boleh komen lah. Komen cara-cara petua-petua yang bagus untuk tanam buah dabai. Yang dah tengok, thank you. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.